gas tu hilang. Ha? Bocor. Bocor, radiator pecah. Okey. Okay guys, Assalamualaikum. Selamat. Selamat kot. Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, kat sini kita dapat satu kes kereta Nissan X-Trail. Customer bagi tahu aircon tak sejuk. So selepas technician kita check, kita dapati ada masalah leaking, kebocoran pada sistem aircon dia. Jadi untuk kita cari punca kebocoran pada sistem aircon ni, cari yang paling mudah. Kita nak check gunakan, nak confirmkan kerosakan kebocoran dari mana. Kalau kita gunakan lampu biasa ni, lampu biasa ni tak dapat detect kat mana dia punya punca bocor. Sama ada bocor minyak hitam ke bocor apa, kita tak dapat detect kat mana punca bocor tu. Kita menggunakan lampu khas untuk UV, untuk check UV punya kebocoran kat mana punca bocor. Kita gunakan lampu yang color biru ni. Ni adalah untuk check kat mana punca bocor melalui minyak UV yang kita gunakan. Okey? Kat sini boleh nampak lah. Kalau korang boleh perhatikan kat sini, akan dapat dilihat color hijau ni. Ni adalah hijau minyak UV yang kita dah masukkan. Okey? Kalau kita gunakan lampu biasa takkan dapat detect. So menggunakan lampu yang khas untuk check punca kebocoran ni adalah lampu ni. So kita dapat detect kat mana punca masalah kebocoran aircon ni. So nampak kat sini hose dia basah. So kita boleh tukar dia punya hose saja. Nampak tak? Itu hijau-hijau tu maknanya minyak yang kita dah masukkan, minyak UV yang kita dah masukkan, dan kita gunakan lampu yang khas untuk confirmkan kat mana punca bocor tu. Okey? Okey, dapat sesuatu? Jangan lupa like, follow, komen dan share.